Kalau kita pegang barang isteri lepas waktu subuh, batal tak puasa kita? Siapa tanya ni? Ni bukan Datuk tanya ni. Isteri tak mari kan? Tak ada. Tak apa kawan kita tak tanya. Nah, isteri tak ada mari ya. Biar kita nak tanya ikhlas, ada tak cita-cita nak kahwin dua? Pasal kalau tak kawan saya tak tanya. Pasal sahabat lama. Ada tak? Jangan berbohong bulan puasa ni. Nah. Ada Kalau tak ada mati pucuk biasanya. Ada ke tidak? Ada lah. Nak jawab pasal live. Bila live bini dengar. Nah, mubalah lah sekarang. Aku tak ada beli. Jangan marah dah gurau dah. Allahu Rabbi. Itulah bukan orang laki-laki itu penakut, tidak, tapi perempuan itu hebat. Betul tak? Itu tu kehebatan orang perempuan. Semua laki-laki bercita-cita begitulah. Tapi mereka tak berani nak berzahirkan. Itu KSU tu, kalau office boy tak usah sembang lebih lah. Faham ni? Tak? Itu hakikatnya tak? Tapi orang laki-laki ni, kalau ditanya, mana-mana pun, kalau orang perempuan lah, orang perempuan. Betul tak? Kalau perempuan, kita balik tanya, laki kita, sekarang kita tanya, bini kita. Panggil Yang, main kejap. Apa dia bang? Abang nak tanya soalan, tapi jawab dengan jujur. Okey? Kalau abang mati dulu, yang eloknya kau mati dulu, bang. Tapi kalau abang mati dulu, adakah kau kahwin dengan orang lain? Cuba tanya soalan tu. Faham? Tanya balik orang yang ada bini lah. Betul tak? Semua bini kita akan jawab, tak bang, saya tak akan menduakan abang. Nampak? Tapi itu jawapan dia saja. Yang hakikatnya dia akan kahwin lain. Yang saya kenal semuanya sama saja. Tak bang, tak ada, saya takkan jumpa dah orang seperti abang. Kita kekal suami isteri sampai ke syurga bang. Itu jawapan. Dengar boleh, jangan. Nampak? Nanti 5 bulan kita meninggal, biasa kahwin lain lah. Kalau tak pun dengan tukang mandi mayat kita tu. Itulah perempuan. Betul tak? Tapi bukan yang